Jadi biasanya orang pakai brace ini, gigi dia tidak betul atau gigi dia sudah betul? Tidak, tidak betul. Okey, bila tidak betul, kita nak betulkan, dia panggil merawat. Faham lagi? Tapi kalau tidak cantik, nak suruh cantik, dia panggil mencantikkan. Faham lagi? Jadi sebab tu dalam bab mencantikkan, hukumnya haram kalau kita ubah sebagai perubahan yang kekal. Okey? Kalau merawat, hukumnya sunnah Nabi. Kerana Nabi kata, tadawau wala tatadawau binajisin. Rawatlah kalau ada yang tak kena dengan kesihatan kamu. Bermakna kalau gigi kamu tak kena, sampai duduk di luar beramai-ramai, maka kalau ada kaedah rawat, rawatlah. Tapi jangan rawat dengan benda yang najis. Faham lagi? Jadi masuk tak di situ dalam merawat? Masuk tak? Maka dibolehkan. Tak? Pokoknya dibolehkan. Walaupun perubahan itu jadi kekal. Dulu giginya jongang, sekarang sudah tidak jongang. Itu tak panggil mengubah ciptaan Allah. Ada pun mengubah ciptaan Allah, ia dalam bab menambah kecantikan. Nabi kata, la'anallahu namisat wal mutanammisat al mughayyirati khalqallah. Allah Ta'ala melaknat perempuan yang cukur bulu kening, cukur botak, patut ambil pen tulis. Atau cukur botak, patut ambil kertas. Ini ada jual kertas kat Shopee, ada lubang sini, dia pun bubuh situ. Dia pun ambil brush, ambil kiwi kasut, dan keluar kening. Faham lagi? Keluar tu macam bini peraung tu.